Sudah sampai pun. Orang gila mana pula tu? Tak apalah, tak apalah. Ish, dah ramai. Aduh, dah lambat aku. Ketua pengawas pun lambat. Korang dua. Kenapa tak beratur lagi? Oi, kenapa kau tak beratur lagi? Pergi beratur. Zino, pergi beratur, Zino. Aduh, Zino. Beratur, ambil nama. Wish, guru besar. Apa khabar? Sorry, Allah. Lewat. Saya tak ada buat apa-apa lah. Saya ni. Saya ambil nama bang. Awak kenalkan nama saya kan, Syuri? Kenalkan. Yang lain ni ambil nama. Kau ambil nama. Kau ambil nama. Ambil nama ni. Cepat dia. Okey, sudah ambil nama. Nak pergi mana ni? Sila ke auditorium. Okey. Masuk. Masuk. Ini mana tak sabar. Kau semua. Saya rasmikan Cikgu Habib. Dia ada pengumuman sikit. So, saya harap kamu semua bawa tenang ya apa yang saya nak bagi kepada murid-murid semua. So, yang ni duduk ya. Okey, Cikgu Habib silakan. Baik, terima kasih Cikgu Hasbah untuk menjemput saya. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cikgu. Waalaikumsalam. Semua sihat lah? Sehat. Ada apa-apa tak sihat dah? Okey, hari ni kita akan melaksanakan ujian pertengahan sesi akademik atau kita panggil UPSA. Ujian ini penting untuk menilai pencapaian dan so cikgu ingin ingatkan supaya semua murid menjawab dengan jujur dan tidak meniru. Kejujuran adalah kunci kejayaan sebenar. Jadi pengawas akan memantau sepanjang ujian berlangsung. Jadi sila pastikan kamu membawa semua kelengkapan yang diperlukan dan ikut arahan dengan teliti. Sikit itu so jadi kamu boleh pergi ke kelas terus ya ataupun dewan ujian. Sekian, terima kasih. Okey, Cikgu. Terima kasih. Basta pengumuman ni tu balik. Jom. Ye, hujan. Aku dulu. Aku nak first. Lepas depan. Saya lepas tu cikgu lagi Okey, laki betul. Di jawapan nak bagi jawapan. Saya bagi dulu ya. Tak sabarnya untuk peperiksaan. Saya guru besar Cikgu Asma di sini. Saya ingin bagi kertas soalannya. So kamu semua dah bersedia ke belum? Sedia. Dah lama dah tak sedia ni. Belum. Cikgu akan bagi nama dan kamu ambil kertas-kertas ya. Boleh. Cikgu. Okey, Cikgu. Boleh. Saya cikgu. Okey, cikgu. Terima kasih. Kalau aku Rafael. Okey, Rafael. Saya
Okey, terima kasih cikgu. Okey. Suri. Lompat. Macam susah ni. Senang. Ini saya tadi. Nampak? Senang. Dulu. Nampak senang. Jangan jawab lagi, jangan jawab. Yes. Adik. Nampak macam senang. Tapi aku rasa senang je ni. Nah. Doakan je lah. Sabar, jangan buat dulu. Aku senang je ni. Kalau nak sekolah Okay. Baiklah semua, ada masa lagi 10 minit, ada masa lagi untuk mula kaji. Jadi lagi 10 minit tu boleh mula kaji sebelum memulakan peperiksaan. Aku tak jawab lagi, cikgu, tak jawab lagi. Mula. Taklimat belum lagi, cikgu. semua jauh. Okay, baiklah semua tulis nama dulu. Ada masa lagi mula kaji 10 minit. Okey, cikgu. Saya just komen cikgu. Cikgu, dah haji dulu cikgu. Dah haji cikgu. Hei, diam semua. Woi. Cikgu. Okey, cikgu. Dengar. Okay, nampaknya ujian pertengahan seksi akademik akan bermula sekarang. Sila pastikan tidak ada gangguan dan jangan meniru. Simpan semua petak dan nota-nota pemula semua tu lah. Selamat menjawab dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab. Alhamdulillah, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Mak ai. Aku ketua pengawas pun tengok. Susah gila weh. Banyaknya. Benda ni weh. Tengok asal kan. Tengok apa yang diorang buat. Senang ni. Ain sampai stigma siut Ain. Woi, Suri. Rafael. Rafael. Okey, Rafael relax. Syuri duduk. Okey, Syuri. Ni kena marah. Jawab bila. Kalau Zino ni macam panik dia. Zino Jangan lupa pindahkan jawapan ke kepada untuk hitamkan. Akil ni macam relax. Lagi satu. Hitamkan jawapan kat belakang ya. Jangan lupa. Rafi pula main hentam. Pukul surat terakhir tu. Cikgu, saya siap. Please sikit. Ada masa lagi 5 minit untuk siapkan. Semua ada 2 minit je. Sila siapkan. Cikgu dah siap cikgu. Belum lagi. Jangan hantar lagi. Okey. Soalan kepada saya yang dah siap kan. Korang. Tambah je. Okey je, kita lagi jauh. Abang. Yang nombor 2 tu aku cakap aku jawab tu. C. Aku jawab A tu. Aduh. Apa standard Okey. Benji. Akil. Korang jawab tu. Yang bagian karangan tu. Okey, tengok. Oh, ini. Jawab apa tu? Wah, berak jawab. Berak berjemaah. Nanti time aku bagi tahu. Tarikan di sini. Sedap minum air ni. Gusah. Abang. Ya. Nanti time aku bagi tahu. Boleh. Awak dari sini. Member dia semua biasa Member? lepak dekat sini kan. Rasanya dia kita tandas. Jom kita cek. Belajar. Dia orang pergi tandas lah cikgu. Saya nak cerita ego. Saya tadi cerita ego dengan kawan-kawan saja. Dia nak pergi tandas. Tandas dah lah satu je. Jom.
Alamak, dah nak mula ni, dah nak mula ni. Jom kita exam kedua pula. Aku nak tanya ni. Kamu buat apa dekat dalam? Uish. Malah kan. Saya masuk muka lah. Cikgu, kita dah nak mula exam ni ke? Cikgu, kita dah nak mula exam ni, cikgu. Orang di rumah saya tu. Kita dah nak mula exam ni, cikgu. Apa dekat dalam? Jom, semua jom. Jom. Tak sabarnya untuk exam kedua. Let's see. Uish, terbakar mat. Waduh. Turung. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cikgu. Okey, tadi masa rehat pun telah habis. Semua dah guna kaji ya. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Dah. Okey, sekarang ni kita apa ni? Apa nama ni? Mana budak ni pergi? Cikgu ni ragu ni. Ui, sedap ni. Mana budak ni pergi? Perak sedap ni. Cikgu, ada lagi yang tak masuk, cikgu. Cikgu ni, cikgu. Cikgu. Ni cikgu saya tadi. Loh, kamu kat belakang. Berak tadi cikgu. Sorry cikgu. Loh, patut. Kawan tak nak. Sorry Okey, cikgu. hari ni kita bahasa Inggeris 1 dengan bahasa Inggeris 2. Saya akan bagi dua-dua lah. Okey cikgu. Supaya nak senang nanti lah. Saya tolong juga. Saya tolong. Tulis nama dulu. Okey, terima kasih cikgu. Lah, tunggu je. Bapak suci tu. Kita tu memang dua muka surat. Kita satu tu memang banyak buka sebut. Banyak buka surat. Alhamdulillah. Tulis dulu enggak sih? Okey, tulis nama, kelas, apa benda semua tu dulu. Okey. Kita dah nak jawab. Menjawab sekarang. Jadi kepala zirafah. Sesiapa yang meniru, automatik akan dapat kosong. Ish, soalan dia senang gila weh. Betul lah Kel. Ni jawapan aku. Siapa yang meniru tu. Tak ada siapa cikgu, Cikgu tak siapa. Oi, bagi balik kertas aku, oi. Arif cakap apa-apa. Apa tu? Buat kapur. Ni, soalan ni susah nak tengok. Okey, sesiapa yang sudah habis menjawab kita satu, dia sambung buat yang kita dua tu. Kejap cikgu. Saya kejap cikgu. 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 Ada siap belum tunggu Ustaz. Gusa. Sini kejap gusa. Ada siap tunggu Ustaz. Gusa. Sini gusa. Apa dah siap tu kau? Guru besar sini guru. Cikgu. Oh my god. Ya kena bawa. Ikut saya. Sebenarnya tak ada cikgu. Adik pakai nak dekat sini. Salam santai melawan. Tapi cikgu, saya nampak ada orang berdiri cikgu. Siapa meniru tu? Saya tahu siapa meniru. Ikut saya. Tengok tu, dia orang lari tu. Tengok tu. Hey. Tengok tu dia lari. Ya, meniru. Ish. Ashraf pulang balik, Ashraf. Cikgu, saya tak meniru cikgu. Okey. Baik, Aiman, cikgu faham apa yang kamu rasa tekan. Tapi meniru tu bukan jalan penyelesaian, tapi kamu perlu belajar untuk percaya pada kemampuan sendiri. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh tanya saya selepas peperiksaan, ya? Cikgu, saya tak meniru cikgu. Kami ada bukti, kami ada CCTV di toko juru. Saya tak ada cikgu, saya tak meniru cikgu. Tapi saya kena denda juga cikgu. Aduh, apa ni cikgu?
Saya tidak meniru. Kalau saya tak meniru cikgu. Sumpah kata saya tak meniru cikgu. Kursi belakang. Kursi belakang semua. Pusing belakang semua, pusing belakang. Dia cepat Ke belakang. Wow. Jangan tengok. Tutup mata dulu. Tutup mata. Tengok Aduh belakang. cikgu, jangan bantu saya cikgu. Jangan rotan saya. Jangan rotan Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tak ada rasa sakit pun. Cikgu, jangan rotan saya cikgu. Saya tak bersalah cikgu. Satu, Itu aja senangnya. 2, 3. Hei, botak aku kena rotan anjing. Aduh. Aduh, sakit. Pengawal pergi tangkap si Wafi tu. Ya, dong terlepas. Aduh cikgu, jangan rotan saya cikgu. Sakit cikgu. Botak saya sakit cikgu. Aduh cikgu. Lepas ni jangan meniru lagi. Okey cikgu. Tapi saya tak meniru cikgu. Sumpah kata saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada pelakon-pelakon yang hadir pada hari ini. Ada Ain, ada Wafi, ada Zino, ada Cik Oyen, ada SRM, ada Pak El, ada Shed, ada ramai lagi. Ada Akil juga. Ya, ada ramai lagi lah. Syuri ada. Salah. Okay, terima kasih juga telah menonton video sampai. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Okay, dan tidak ada ucapan lagi. Okay, ada ucapan orang semua? Orang semua ada ucapan? Ada. Guys, ada pekerjaan lagi. Jadi waktu ujian dilarang untuk meniru. Otak kena macam ni. Okay, sudah tamat. Okay, terima kasih, sudah jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.